Aduh, menu gopo ni nampak kena Sarawak lah menu ni. Ini kita buat menu ni dah. Mula-mula kita buat minyak masuk dulu. Icah-icah dia sikit dah. Lepas tu kita buat awal masuk. Kita buat awal masuk dulu sikit dah. Lepas tu kita buat udang masuk. Orang yang dia tahu udang tu masuk sikit. Lepas udang masak lagi, kita buat air masuk sikit. Belum mulai kita buat baking masuk sikit lah. Kita pakai air rebus sudu. Lepas tu sok cirai sikit. Lepas tu kita pakai cicak dah. Cicak ni tak agak air ni, sudu tengah dah. Ni boleh dah. Lepas tu cicak potong sikit. 1, 2, 3. Dah dah. Goreng-goreng kakak tu acur dulu sikit eh. Ni agak kakak acur okey. Kita buat sayur kelek masuk. Kita goreng sampai kelek tu masuk. Ini menu tak mudah-mudah lah. Taruh ni boleh dah ni. Buhingnya. Ni. Udah goreng kelek ataupun kakung goreng kelek dah. Yang terawak boleh kita dah.